1 dinar kecil tetapi berharga. 1 dinar bersamaan 4.25 gram emas berketulinan 999.9. Kecil, padat tetapi nilainya tinggi. Boleh disimpan dalam dompet, peti keselamatan atau di rumah. Saiznya kecil, nilainya besar. Yang penting ia sangat mudah untuk dijual semula. Apabila ada keperluan mendesak, sama ada kecemasan, peluang perniagaan atau perbelanjaan penting, 1 dinar boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa yang singkat. Public Goods sedia membeli semula pada bila-bila masa dengan harga semasa yang telus dan dipaparkan secara terbuka tanpa syarat. Berbeza dengan simpanan dalam akaun bank atau unit amanah, 1 dinar ialah aset fizikal. Tidak terkesan dengan gangguan sistem, tidak disekat dan tidak boleh dibekukan. 1 keping emas ini berpotensi menjadi penyelamat tuan-puan pada saat yang tidak dijangka. Bagi tuan-puan yang berminat memulakan simpanan emas, boleh isi borang sign up. Saya akan bantu dan bimbing langkah demi langkah supaya tuan-puan boleh simpan emas dengan cara paling selamat dan selesa.